Okey, komponen seterusnya adalah deletable dan delete box. Benda ni dia berkaitan. Jadi apa saya nak buat? Saya nak delete saya punya ni dulu, objek-objek kat dalam ni sebab dah terlampau banyak. Kita buat baru So saya akan buat satu cube dan satu sphere. Okey. Silinder pun tak apa. Okey, silinder. Okey, saya letak silinder dekat sini dan saya letak cube dekat sini. Dua-dua ni saya assign warna. Kita ada material merah dan biru. Dan biru. Okey, so apa saya nak buat? Saya nak apply pada cube kita ni. Deletable. Okey, dia kata kat sini mark object as destroyable by delete box. Delete box kat sini So kita bagi dia deletable, component deletable. Kemudian kita assign cylinder kita ni dengan delete box. Okay, delete box. Itu je dia tak ada apa-apa. Dia just component delete box. Dan cube ni deletable. Jadi cube ni kita kena ada satu lagi component iaitu drag control pada dia supaya kita boleh drag. So kita test save. Kita tunggu sekejap. Saya ni dah log out. Right, advance, proceed. Jadi itu dia masih lagi scene lama. Betul lah, ni scene baru. Ini scene baru. Cuma kita ada ni pula. Kita perasan ada satu objek kat sini, silinder ni. Ini dia. Saya tak perasan silinder tadi. Okey, tak apa. Kita just test. Kita tengok. Okay. Tengok effect dia. So, yang ini kita boleh drag. Dan bila kita masuk pada silinder ni, dia akan delete. Okay. Jadi, itu fungsi. Okay, saya refresh sekali lagi. Saya refresh sekali kalau kita nak test ulang. Ni. So, saya drag. Dia delete. Okay. Right. Jadi, itu cara kita gunakan komponen deletable dan delete box. Okay. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.